setengah ulama yang berpegang kepada zahir ayat ini menekankan bahawa memang betul-betul berlakulah burung datang dan yang menghancurkan mereka dengan batu-batu tersebut, dan berlakulah daging-dagingnya terkeluar daripada tulang-tulang seperti daunnya dimakan oleh ular. Itulah yang menimpa kepada tentera bergajah Allah, menunjukkan kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa menjaga agama, menjaga Islam ini sampai akhir zaman. Walaupun Kaabah dikelilingi oleh orang musyrik, Kaabah tersebut dikelilingi oleh orang yang menyembah berhala, kuncinya dijaga oleh orang yang mensyirikkan Allah SWT dan berhala-hala sembahan yang lain. Tetapi Islam, Kaabah tetap dipelihara oleh Allah SWT. Apatah lagi kalau Islam ini dijaga oleh orang yang beriman. Macam apa yang kita berlaku sekarang, yang kita perjuangkan ini, kita bawa roh Nabi SAW untuk menjaga agama ini, untuk menjaga Islam ini. InsyaAllah Allah SWT akan menjaganya, akan menjaga kita, menjaga Islam sehingga ke hari akhir. Jadi tahun gajah ni orang Arab ingat juga telah tahun kelahiran Nabi SAW. Dan Allah SWT akan sentiasa menjaga Islam, sentiasa menjaga umat Islam sehingga ke hari akhirat. Macam kita tengok contoh di negara-negara tertentu, di China, umat Islam ditinggal, tetapi Islam sentiasa bergerak. Di Barat, umat Islam sentiasa diberikan gambaran yang begitu dahsyat. Islam sebagai teroris, Islam sebagai pembunuh, Islam sebagai orang yang suicide bomber dan sebagainya. Segala tanggapan negatif sebutkan sebagai Islamofobia. Orang takut dengan Islam. Tetapi walaupun serangan-serangan tersebut berlaku, Islam tak sembuh. Islam terus sembuh. Orang Islam semakin banyak. Orang semakin simpati kepada Islam. Jadi kita sebagai umat Nabi SAW, menjadi kewajiban kita bila kita belajar, bila kita mengetahui tentang sirah Nabi SAW, kita ambillah pengajaran bahawa Islam ini adalah satu perjuangan. Itulah yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi SAW bukan guru Islam di dalam masjid zikir berada, tetapi Islam itu satu perjuangan. Nabi SAW keluar, Nabi SAW terlibat dalam politik, Nabi SAW terlibat dalam ekonomi, Nabi SAW terlibat dalam sosial dengan komuniti masyarakat dan sebagainya. Itulah Islam yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kelebihan tentang keturunan Nabi SAW daripada orang berkatakan cream of the cream, orang yang hebat yang diambil daripada kalangan-kalangan keturunan yang hebat. Allah telah memilih Kinanah di kalangan keturunan Ismail, pilih. Lepas tu pilih Quraisy juga daripada kalangan Kinanah. Lepas tu pilih Bani Hashim dari kalangan Quraisy. Maknanya daripada yang hebat dia pilih pula kaum yang hebat, sampailah kaum Quraisy yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khiyarun fil jahiliyah, khiyarun fil Islam idza faqihu. Rawahu Bukhari. Orang-orang yang terpilih di masa jahiliyah adalah orang yang terpilih juga di kalangan Islam kalau dia mengerti. Hadis riwayat Bukhari. Ini di zaman jahiliyah, kaum Arab Quraisy merupakan kaum yang hebat, yang disegani, yang menjadi pemimpin. Dan Arab Quraisy itulah yang dipilih oleh Allah SWT apabila mereka menganut agama Islam, kembali kepada Islam, dan kaum itulah hebat kepada Islam yang ada pada di kaum tersebut. Lahirnya Rasulullah SAW di kalangan keluarga pilihan adalah menjadi salah satu asas lahiriah yang kuat. Apatah lagi ketika dibangkitkan menjadi Rasul di kalangan masyarakat yang kebal dengan pahaman Nasabiyah,
masa ini. Ini suatu kelebihan yang Allah SWT kurniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ialah kita pun cukup mana pun kadang-kadang tengok juga keturunan jadi anak siapa, keturunan mana. Kalau kerabat diraja ni respect sikit, walaupun pakai tak apa-apa nak elok, tapi ada kesan. Apatah lagi kalau dia ni daripada keturunan yang elok, kemudian dia pula orang yang mengamalkan Islam, dia punya akhlak yang baik. Allah satu package yang cantik lah, satu advantage, satu kelebihan pada dia. Jadi Nabi SAW ini dipilih daripada keturunan yang memang keturunan yang mulia. Orang bersegar dengan orang Quraisy. Lahirnya Nabi dari kalangan keturunan yang mulia. Bukan boleh main sepak-sepak. Oh, respect. Itu satu kelebihan Nabi SAW. Di samping itu, faktor ini menjadi satu keistimewaan kepada keluarganya. Dan bangsa Arab menjadi sebagai kurniaan dari Allah yang maha mengetahui tentang makhluk. Inilah hikmah Nabi SAW lahir dari kalangan bangsa Arab Quraisy. Orang Arab ini sifat masabiah juga. Masabiah dia mengutamakan kaum dia sendiri. Walaupun berada dalam keadaan kezaliman, dia lagi mengutamakan kaum. Jadi itu satu kelebihan yang ada pada orang Arab Quraisy. Orang Arab ketika Arab ini banyak kabilah, banyak kelompok, dan mereka bangga dengan keturunan, bangga dengan kabilah dia. Sesungguhnya peranan keluarga yang kuat adalah penting juga kepada dakwah yang disampaikan kepada manusia. Itu satu elemen yang penting juga dalam dakwah. Macam kita berada dalam aliran dunia contoh akademik, saya ambil contoh akademik. Orang yang akademik, academician, dia punya laluan dia SPM. Lepas SPM dia ambil diploma. Lepas ambil diploma dia ambil ijazah. Lepas ambil ijazah ambil master. Lepas ambil master dia ambil PhD. Ada title doktor. Orang respect. Doktor falsafah. Mesti orang respect. Ataupun dia seorang jurutera. Ambil diploma, ambil ijazah. Lepas ambil ijazah, ambil professional engineer. Ada IR. Sedikit sebanyak orang respect. Dan dia menggunakan hormat orang pada dia itu untuk agama Allah SWT. Orang dengar cakap, ini doktor ni cakap pasal Islam. Doktor cakap, mesti betul ke? Ini satu kelebihan yang ada. Dan Nabi SAW, orang yang dihormati, sedikit sebanyak ada mempunyai pengaruh dalam dakwah dia. Orang respect Nabi SAW sedikit sebanyak. Walaupun kita dengar cerita macam-macam cubaan, macam-macam godaan yang ditipu oleh Nabi SAW, tapi ada kelebihan hikmah yang sembunyi yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Perkara ini pernah dinyatakan oleh Nabi Lut alaihissalam ketika dikepung oleh kaum. Qala law annani bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Seandainya aku ada kekuatan atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat. Surah ayat 1. Baik saja dilahirkan oleh ibunya, baginda lalu dibawa kepada datuknya Abdul Muttalib. Kita kembali kepada cerita Abdul Muttalib tadi. Beliau menyambutnya dengan penuh gembira dan membawanya ke dalam Kaabah untuk memanjatkan doa kepada Allah dan memujinya kerana dikurniakan cucu lelaki. Abdul Muttalib seronok apabila dilahirkan oleh Aminah, ibu Nabi Muhammad SAW, sampai terseronok
yang tak dapat digambarkan. Anak pertama, lahir cucu pertama, begitulah seronok. Kemudian bagi dia diberi nama Muhammad, nama pilihan dari Allah yang diilhamkan kepada keluarganya untuk memilih nama itu. Muhammad maknanya yang terpuji, nama yang tidak dikenali oleh orang Arab sebelumnya dan mereka kagum dengannya. Muhammad artinya orang yang terpuji. Ia adalah nama yang paling layak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Shaf, kita pun pernah sebut dulu bahawa Nabi Isa alaihissalam ada menyatakan bahawa pada akhir zaman nanti akan lahir seorang Nabi min ba'di ismuhu Ahmad. Sebahagian daripada namanya Ahmad. Disebutkan dalam Quran dalam surah Shaf. Kita pernah sebut dulu dalam beberapa bulan yang lalu. Jadi dalam surah Shaf, Nabi Isa alaihissalam menyebutkan kepada kaumnya bahawa akan lahir satu Nabi akhir zaman min ba'di ismuhu Ahmad. Sebahagian daripada namanya adalah Ahmad. Muhammad, Ahmad. Di akhir zaman bila Nabi SAW lahir, diberilah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhubung dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu anni syatma Quraisy wa la'anahu yastumuna mudammaman wa ana Muhammadun." Rawahu. Adakah kamu tidak merasa hairan bagaimana Allah memalingkan celaan dan tuduhan orang-orang Quraisy terhadapku? Mereka mencela dan mengutuk orang yang cela, padahal namaku Muhammad, orang yang terpuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam lekin orang Arab. Muhammad ni maksudnya yang terpuji. Dia kata dalam bahasa kita, orang baik lah, orang baik. Kita panggil dia orang baik, tapi kita kutuk dia. Macam mana? Nabi SAW kata, mereka ni kutuk aku, tapi dalam masa yang sama panggil aku dengan nama-nama yang baik. Itu maksud Nabi SAW dia sindir kepada kaum Arab Quraisy ketika itu, yang mencela Nabi SAW, sebut Nabi SAW macam-macam, tapi lalat sekali panggil Muhammad yang terpuji. Habis semua apa kata-kata tinggal Muhammad, orang yang terpuji, orang yang baik. Ibunya Aminah menjadi penjaga Nabi kerana ayahnya Abdullah meninggal dunia di Madinah ketika Nabi masih lagi di dalam kandungan ibunya. Di samping itu datuknya Abdul Muttalib memberi perhatian yang sungguh-sungguh kepada cucunya yang yatim itu. Ini satu hikmah Allah SWT melahirkan Nabi SAW sebagai seorang yatim piatu. Ayah tak ada, kemudian beberapa lama, beberapa tahun setelah ibu pula meninggal. Nak melahirkan seorang yang kuat, orang yang mempunyai psikologi yang hebat. Kerana lahir-lahir ayah dan anak. Pengantungan kasih sayang kepada ibu Aminah dan pengantungan kasih sayang kepada Abdul Muttalib. Beberapa hari selepas lahirnya Nabi disusukan oleh Suwaibah, hamba perempuan kepunyaan Abu Lahab, bapa saudara. Abu Lahab itu berperanan juga pada hari kelahiran Nabi SAW. Abu Lahab yang kita kenal sebagai orang yang menentang perjuangan Nabi SAW, pada mulanya sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW. Bagi pula hamba susu, bagi hamba susu pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Talib mencari perempuan yang bersedia untuk mengambil upah lagi menyusukannya dari kalangan orang Badui. Begitulah adat penduduk Mekah, supaya anak yang baru dilahirkan itu
dapat menyedut udara dan suasana yang lebih bersih dari unsur bandar yang tidak baik. Di samping untuk memelihara bahasa Arab yang betul, yang paling masyhur menjalankan urusan penyusuan ialah kabilah Bani Sa'd. Jadi suasana Arab ketika itu di Mekah ni kan bandar besar ketika orang menjadi laluan kepada perdagangan, laluan daripada timur ke barat dan daripada utara ke selatan pulang ke. Jadi dia tengah-tengah jalan, dia bandar besar, bahasa pun campur-campur kan? Campur orang di mana kahwin ikut ni, dia campur-campur orang macam-macam kan? Jadi masyarakat Arab nak menjaga bahasa, dia hantar anak dia masuk dalam kampung-kampung yang jauh daripada bahasa yang campak. Dia nak jaga anak dia daripada penyakit udara yang tidak nyaman di tengah-tengah Mekah, hantar ke kampung. Inilah yang paling masyhur menjalankan urusan penyusuan ialah kabilah Bani Sa'd. Maka tibalah Allah mengenai kabilah Bani Sa'd untuk urusan tersebut bagi mencari siapa yang bersedia untuk menyerah anaknya. Di antara ibu serta dalam rombongan itu ialah Halimatus Sa'diyah. Ini seorang insan yang mempunyai peranan dalam membesarkan Nabi Muhammad SAW. Dia keluar bersama-sama kaumnya untuk tujuan tersebut. Dia nak pergi cari ambil upah menyusu bayi. Kebetulan tahun itu ia tahun kemarau dan kesempitan hidup. Itulah senario kehidupan ketika. Untuk mendapat upah yang lumayan, sudah tentu Halimah tidak memilih seorang anak yatim seperti Nabi Muhammad. Begitulah anggapan mereka. Tetapi takdir Allah mengatasi takdir. Walaupun mulanya Halimatus Sa'diyah tidak berkenan untuk menerima Nabi sebagai anak susuannya, kemudian hati dia jatuh kasih kepada Nabi menyebabkan ia datang semula untuk mengambil. Dalam perjalanan pulang, Halimatus Sa'diyah sudah merasa sesuatu yang luar biasa dan banyak keberkatan dari penjagaan terhadap Nabi. Meski Halimatus Sa'diyah mengambilnya kerana tiada yang lain lagi dan supaya tidak pulang dengan tangan kosong. Halimatus Sa'diyah juga merasakan rezekinya menjadi murah dan berkat sejak ketibaan Nabi Muhammad SAW ke rumah. Itulah keberkatan Nabi Muhammad SAW. Bayi lagi dah memberi kebaikan kepada orang lain. Halimatus Sa'diyah ketika itu unta dan kambing dia tak ada susu, tiba-tiba banyak bina. Keberkatan hasil menjaga Nabi Muhammad SAW. Badannya yang kukuh menjadi sehat kerana menyusukan Nabi Muhammad SAW. Di samping dia mengambil uang. Apabila sampai 2 tahun berada di pangkuan Bani Sa'd, sepatutnya Nabi Muhammad SAW diserahkan semula kepada keluarganya oleh kerana masa susuannya telah selesai. Tetapi ibu susu Nabi SAW masih sayang untuk menyerahkan Nabi kepada keluarganya dan meminta izin untuk bersama-sama lagi mereka. Habis 2 tahun sama lagi. Sebab terlalu semua dengan bayi yang penuh keberkatan. Tak ada siapa kenal. Masa tu siapa yang tahu dia jadi Nabi. Nabi pun 40 tahun baru jadi Nabi. Tetapi masa kecil lagi memberi keberkatan kepada orang berseronok dengan dia. Setelah berapa lama bersama keluarga Halimatus Sa'diyah, berlakulah satu peristiwa yang menakutkan mereka. Ini ada peristiwa yang hikmah. Ketika Nabi bersama-sama dengan saudara-saudara susunya berada di belakang rumah, tiba-tiba baginda didatangi oleh 2 malaikat lalu memegang. Bermain-main, tiba-tiba datang 2 yang tak dikenali. Itulah malaikat datang. Kedua-dua malaikat itu menentangkan Nabi SAW.
Dan membelah dada. Kemudian dikeluarkan hati Nabi untuk dibersihkan. Berlarilah saudara sepupu ini memberitahu kedua ibu bapanya juga. Maka berlari-lari kedua orang tua itu untuk menyelamatkan Nabi. Tetapi ketika mereka sampai, segala-galanya telah selesai. Mereka mendapati muka Nabi SAW pucat dan kedua-duanya memeluk Nabi SAW. Di satu kelebihan berlaku pada Nabi SAW ketika Nabi masih lagi kecil. Para saintis Islam dia membuat penjelasan tambahan macam mana orang belah dada keluar hati bersihkan tambah balik dan kalau zaman dulu memang di luar logik akal. Tapi zaman dah ni biasa belah dada, pak keluar jantung, bumbung spring, buat operation, potong ni, sambung balik, jantung balik. Dengan teknologi laser pula boleh buat pembedahan, boleh buku mikroskop masuk dalam, endoskopik dan sebagainya. Bagaimana dah boleh diterima oleh logik akal. Jadi cerita ni pun tak mustahil. Yang datang tu malaikat. Malaikat kan daripada cahaya. Cahaya boleh menembusi. Ya adalah teknologi dia ya. Kan malaikat mesti ada teknologi. Buruk contohnya. Buruk ni kenderaan malaikat. Malaikat pun laju. Buruk lebih laju. Dia cerita Isra Mi'raj. Malaikat yang boleh cahaya. Nabi SAW travel daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik atas baik keluar balik dalam satu malam. Kalau kita nak hurai dengan logik akal, logik kan? Naik kenderaan daripada cahaya. Cahaya berapa? Kalau kita tengok sains berapa? Kilometer per hour lebih speed dia. Matahari ada berbilion batu daripada bumi, dia naik itu cahaya boleh sampai dalam masa beberapa saat. Laju dia cahaya. Buraq ni adalah kenderaan Nabi, kenderaan malaikat yang dijadikan daripada cahaya. Boleh bergerak berapa ribu juta kilometer satu saat. Boleh selesaikan perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik atas balik, naik atas langit, turun dalam masa dalam malam yang sama. Jadi sepatutnya pengetahuan kita tentang sains, tentang ilmu keduniaan lebih mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ia menyokong apa yang berlaku. Kita ni bukan cerita dongeng, memang yang dah disebut oleh Nabi SAW kita percaya. Dan apa penjelasan saintis akhir zaman lebih menguatkan lagi iman kita dengan Nabi SAW, menguatkan iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah dia punya dialog ya, sama-sama yang ada buku tu boleh baca apa yang berlaku. Apa dialog antara Halimatus Sa'diyah dengan suami dia. Bila berlaku peristiwa tersebut, dia rasa takut. Dia ni, apa yang berlaku ni budak ni dah dirasuk syaitan, nak pulangkan balik bayi ini kepada ibu asal, kepada Aminah. Jadi dia balik. Bila dia jumpa kepada Aminah, dan bonda Nabi SAW menceritakan sesungguhnya ketika aku mengandungnya, aku bermimpi cahaya keluar dari diriku sehingga menerangi istana-istana di Busra dan negeri Syam. Aku mengandungnya dalam keadaan yang sempurna. Ketika aku melahirkannya, berlaku perkara yang aneh
janganlah bimbang bahawa ia bersama. Maka tinggallah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat beberapa tahun lagi bersama-sama Halimatus Sa'diyah. Jadi Halimatus Sa'diyah takutlah bila anak-anak dia cerita ni Muhammad ni kena belah jantung, kena belah dada, orang yang tak dikenali, kemudian itu bunyi. Dia pun kata nak pulang kepada Muhammad ni kepada Aminah. Aminah bercerita masa dia lahir. Ini satu keajaiban mimpi, satu kehebatan. Ini budak-budaknya, budak ni ada istimewa dia ni, ada keistimewaan dia. Sesungguhnya peristiwa pemerahan yang berlaku itu dan juga berlaku ketika Isra Mi'raj adalah memberi makna dan hikmah yang besar kepada Nabi. Peristiwa tersebut menunjukkan betapa pemeliharaan Allah terhadap Nabi-Nya. Ternyata perintah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya tidak ada seorang pun di kalangan kamu malaikat didampingi oleh jin, syaitan dan malaikat. Mereka bertanya, engkau juga ya Rasulullah? Sahabatnya, ya, tetapi Allah menolongku untuk menghadapinya, maka aku selamat. Maka ia tidak menyuruh aku malaikat aku yang baik. Jadi kita di lahir-lahir ada qori yang bersama-sama itu, yang sentiasa menyuruh kita kepada kejahatan. Dan qori Nabi sallallahu alaihi wasallam qori yang baik, yang bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Inilah berita peristiwa yang menunjukkan kehebatan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita yakin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil lagi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memelihara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak daripada kecil. Sebelum lahir lagi berlaku peristiwa besar, kemudian lahir, kemudian dipelihara bersama-sama dengan Halimatus Sa'diyah. Berlaku peristiwa ajaib yang membersihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyaklah kita boleh baca dan cerita tentang kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil. Saya cuba setakat itu, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menambahkan kasih sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa kita, mohon ampun dan maaf andai kata ada tutur bicara yang terkeluar daripada landasan kebenaran yang tulis hati perasaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian.